umpan killer. Umpan killer. Kalau sahabat-sahabat nak tahu, ni lah salah satu umpan killer untuk main drift, main banyuk. Ikan merah, ibu kisi, kapu semua makan ni. Kalau dapat ikan ni jangan buang ya, jangan buang. Kalau tabuk ni berebut. Mula-mula buang sisik dululah. Kita buang sisik dia dulu. Ni macam Agib tunjuk ni. Ni Agib ni. Otai ni. Buang sisik dulu. Lagi lencin. Ni nak masak 3 rasa ke apa? 5 rasa. 5 rasa eh? Macam tu. Oi, basuh dulu. Kecil kan bro, kecil. Basuh dulu. Okey, lepas tu kita pun potong daripada dekat kepala, tarik ke belakang sampai ekor. Pisau kena tajam, pisau kena tajam, baru cantik sikit. Tekan sikit. Rapat dengan tulang. Macam ni. Okey, letak sebelah dulu, sebelah. Letak sebelah. Ni letak sebelah. Nak ambil gambar video. Macam ni sahabat. Okey, boleh? On. Okey. Sebelah lagi macam tu juga, kita potong, ambil isi dia. Tajam. Pisau ukuran tajam. Okey, ambil isi dia, rapat sikit belakang. Okey. Comel letak sebelah. Okey, yang bahagian kepala ni tulang tengah buang. Nampak. Nampak buang dalam laut. Inilah umpan killer. Tengok isi dia putih. Okey, lepas tu potong kecil-kecil lah, ikut saiz mata kail lah. Lagi potong lagi. Tunjuk satu. Tu. Kita potong serong macam tu Serong macam tu, potong serong. Ikut saiz mata kail lah. Okey, menyerong macam tu. Okey, comel cun. Okey. Inilah umpan 3 rasa. Mari. Umpan killer. Baik. Selamat mencuba sahabat-sahabat semua. Baik. Okey, sat. Alhamdulillah. 30 meter lagi. Campur tombok. Alhamdulillah dapat ikan tombok.